Alat kelamin, darah. Jadi organ-organ ni dia tak suka makan. Termasuklah sebab tu kalau perubatan Islam, dia tak galakkan makan hati, makan pedal, makan apa kan. Dia tak galakkan. Makan boleh, bukan salah. Dia tak galakkan. Mak organ. Organ ni dia kumpul macam apa? Benda-benda tak elok lah. Dia boleh bawa penyakit. Tapi nak makan boleh. Darah tak boleh makan. Nabi Muhammad, dia tak suka makan bawang putih, bawang merah dan daun bawang. Boleh tak aku makan? Boleh. Sebenarnya tak suka makan bawang putih, bawang-bawang ni orang Arab. Orang Arab zaman tu dia tak boleh tahan bau bawang-bawang ni. Sebab tu zaman itu kalau pergi semayang ke masjid, Sayyidina Umar dia pesan dah, siapa makan bawang ni basuh mulut dululah. Balik dulu basuh mulut dulu. Sebab orang Arab dia tak boleh tahan bau bawang. Sekarang tak tahu lah. Tapi kalau orang Melayu tak ada bawang tak sedap kan, kita biasa. Kita kalau mulut kawan-kawan bau bawang pun kita biasa aja. Sama lah kita. Dalam ofis kita ada orang Cina bukan Islam, dia makan kuitiau goreng ke apa ke yang goreng kan. Kita memang tak boleh tahan dia punya bau. Dia ada satu minyak bau dia tu, kita tak boleh tahan. Tapi bagi orang Cina bau tu sedap. Sama juga kita tumis, masak tumis kan. Kita tumis tu memang sedap. Tapi kalau orang Eropah cium bau tu dia tak boleh tahan. Ada orang duduk di Belanda, duduk rumah pangsa ni lah. Dia orang Islam, atas bawah tu orang ni lah, orang Belanda ni lah. Dia kalau masak dia tak boleh buka pintu, buka tingkap. Dia kena masak, asap kena duduk dalam rumah dia ni. Sebab apa? Kalau asap tu keluar, orang Belanda ni dia tak boleh tahan masakan orang Melayu. Bagi dia cukup busuk, macam dia cium bau durian lah. Kita cium durian sedap, tapi kalau orang putih cium durian dia tak tahan. Jadi bau masakan kita tu mereka tak tahan. Kalau kita buka tingkap, masak juga, asap tu sampai kat dia boleh buat report kepada majlis pakai. Kita silap-silap kena saman. Jadi orang Melayu yang duduk di Belanda nak masak ni payah sikit. Sebab orang jiran-jiran tak tahan bau masakan kita. Orang Arab zaman itu mereka tak minat dengan bawang putih, bawang merah ni, tak minat daun-daun bawang. Nabi Muhammad yang bagusnya ni, dia tak pernah cela makanan, hina makanan tak pernah. Kata tak sedap tak pernah. Dia rasa-rasa tak sedap, dia diam. Dia tinggal. Dia cari mana yang dia boleh makan. Kalau kita tak sedap, ini kuih ni cukup keras ni. Ini baling ke dinding ni, dinding pecah, kuih tak pecah lagi. Dengan kurang masin dia tu, teruk betul siapa lah buat ni. Kena tuan dia ada di depan dia pula, tuan dia senyap. Nabi Muhammad tak, kalau tak sedap dia diam. Jadi kita pun tiru macam tu lah. Kalau tak sedap kita rasa tak sedap, tinggal lah. Tinggal lah makanan tu. Mana sedap dia makan, dia puji. Dia tanya pula, macam mana cara nak buat kuih ni? Dia tanya. Nabi Muhammad dia tak suka makan biawak dak. Tapi para sahabat makan dia tak larang. Biawak dak. Dan hempedu. Hempedu pun dia tak makan, tapi dia tidak mengharamkan kedua-duanya. Nabi Muhammad dia suka ambil sisa makanan dekat piring. Dia kata ada berkat kat situ, yang last sekali tu dia makan. Tapi kita kalau nak makan yang last sekali tu, makanan kita jangan banyak. Kalau awal-awal makanan kita dah banyak dah, kita nak berhabis yang last tu tak habis. Kadang-kadang kita tengok ahli jemaah tabligh kan. Dia seret dalam-dalam tu sampai ke tepi. Dia jilat pula. Dia bagi rinci salam. Itu kan bagus tu. Nabi Muhammad buat macam tu. Lepas tu dia menjilat anak jarinya, hujung-hujung lah, bukan semua. Sampai kemerah-merahan jari dia ni, jilat. Dan Nabi Muhammad dia tak bernafas dalam bekas dia minum. Maksud dia minum, grup lepas-lepas berhenti. Lagi minum pula, buang nafas. Dia tak macam unta kan, gluk sampai ke dalam tu. Nabi Muhammad tak macam tu. Adalah Nabi Muhammad dalam rumahnya lebih malu daripada hamba perempuan. Dia tak minta daripada keluarganya makanan. Dia tak order makanan langsung. Tapi kadang-kadang isteri ni dia suka suami dia order, cuma jangan selalu lah. Kadang-kadang dia tanya, abang nak makan apa ni bang? Nak buat lah. Dia suka suami dia order. Tapi kalau tiap-tiap hari dia order ya kan, dia berimas. Pagi dah mi goreng, tengah hari ni buat masak lemak pucuk ubi. Saya petang buat mi goreng pula. Dia order saja. Kan? Kita makan je lah apa yang aku bagi kan.
Kalau order banyak sangat pun dia menyampah. Kalau tak order langsung pun dia rindu pula. Tu style orang perempuan. Jika mereka bagi dia makanan, dia makan. Apa yang mereka bagi, keluarga dia bagi, dia terima. Apa yang mereka bagi air, dia minum. Kadang-kadang dia bangun mengambil sendiri apa yang dimakannya atau diminumnya. Kita kalau jadi orang kaya, orang besar, kita suruh orang lah hantar kan. Nabi Muhammad dia ambil sendiri kadang-kadang. Walaupun dia ni ketua seluruh alam ni. Bukan kata seluruh dunia, seluruh alam ketua. Dia rasanya sekadar itu saja perkongsian kita kali ini. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Dan mungkin kita nak selitkan sikit lagi cerita tentang Nabi Muhammad juga, supaya boleh kita contohi. Dialah contoh kita yang terbaik. Idola kita nombor 1. Idola kita bukanlah artis, bukanlah pemimpin, bukanlah ahli sukan. Nabi Muhammad lah idola kita.